jika tuan-puan dah ada 10 gram gold bar ini. Bermaksud tuan-puan dah ada simpanan melebihi RM5,500. Nak tahu apa lagi yang kita boleh buat dengan gold bar 10 gram ini? Tengok video ini sampai habis. Jangan lupa like, save dan share untuk rujukan akan datang. Bagi anak muda yang rancang nak kahwin 3 tahun dari sekarang, kumpul 8 keping 10 gram ini supaya anda boleh kahwin tanpa hutang. Bagi ibu ayah pula yang rancang pendidikan anak-anak, tuan-puan boleh kumpul sekurang-kurangnya 10 keping supaya anak boleh masuk belajar dan jadikan ini sebagai dana untuk beli laptop, bayar yuran dan duit poket mereka. Jika nak beli rumah pula, kumpul sekurang-kurangnya 11 keping supaya kita boleh jadikan deposit rumah yang bernilai lebih RM500,000. Dan akhir sekali, jika tuan-puan merancang untuk bersara, kumpul 50 keping 10 gram ini supaya tuan-puan boleh tampung kos harian hidup keperluan satu keluarga. Untuk dapatkan 10 gram gold bar ini, tuan-puan boleh beli secara terus sekiranya ada bajet yang mencukupi, ataupun tuan-puan boleh menabung sedikit demi sedikit di akaun emas GFB Public Gold. Public Gold membolehkan kita untuk menabung serendah RM100 saja, dan dah cukup gram emas nanti, tuan-puan boleh keluarkan emas ini secara fizikal. Bagi tuan-puan yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh klik link profil, daftar akaun secara percuma dan saya akan bimbing tuan-puan sebaiknya.